Marilah kalau kau cuba berani nak melawan dengan aku. Tapi tak sekuat macam aku pun. Zara, jangan pergi. Kau dalam bahaya. Mak, Abah. Angah, Mak dengan Abah ada dekat sisi kamu. Kamu kena kuat. Kamu kena berani macam abang kamu. Ya, aku kena berani. Aku akan cuba sedaya upaya menjadi macam abang aku. Abang aku dah lama bersara menjadi polis. Dan aku takkan mengalah untuk melawan Faris yang membunuh mak Abah. Berani betul kamu kata begitu, Zara. Okey, kalau kau nak bahas tentang balik dengan aku, marilah. Rasakan ni! Zara, jaga-jaga. Hello, ini Puan Elena Sofia ke? Ya, saya orangnya. Saya ibu kepada Akil. Saya ada berita teruk kepada awak. Suami awak bernama Faris yang menjadi lelaki miskin yang membunuh beberapa orang. Tapi, dalam kejadiannya, Akil, Zara dan Irfan dalam bahaya. Kamu kena datang ke sini bersama dengan saya dengan Inspektor Hassan. Baik Puan, terima kasih. Aku akan balas dengan baik. Jangan sakiti kawan aku! Ya! Irfan, terima kasih. Akil, mak kau dengan atuk kau akan datang tak lama lagi. Kau kena lari dulu. Kau kena jaga Zara dengan baik-baik. Aku akan jaga di sini untuk tahankan Faris. Ada pengganti Akil rupanya. Irfan, anak saudaraku. Baik, Pak Ngah akan bagi kejutan untuk kamu. Kamu akan diserang macam Akil. Irfan! Naila, awak okey ke? Jangan risau, saya datang sini bersama Puan Elena dengan Inspektor Hassan. Tak guna. Ku tahu apa yang berada di minda. Hatimu berbelah bagi kiri kanan dah terkunci dan tergaring. Mengapa gila jika belum takdirnya? Apa kau sedia? Biar berkali dipijak, ku harapkan untuk berganjak. Walau deras saing merah, ku datang. Biar hancur buku 5, biar itu yang ku ada, hingga ku dan ku rebah. Biar hancur buku 5, biar itu yang ku ada, hingga ku dan ku rebah. Jadi, korang memang sengaja nak halang rancangan aku. Jangan ingat, aku akan mengalah semudah itu.
Irfan, kau sanggup mempertaruhkan nyawa demi Naila? Teruskan kalau berani. Tapi ingat, selagi aku masih hidup, kau takkan dapat melindungi dia selama-lamanya. Saya tahu banyak kesilapan yang saya dah buat. Jadi, saya tak sanggup kehilangan orang yang saya kawan lagi. Faris, kenapa awak pilih jalan ni? Dendam takkan pulangkan apa yang telah hilang. Kalau ini pengakhiran semuanya, biarlah kebenaran menang, bukan kebencian. Faris, berhenti. Semua yang kau lakukan selama ini dah cukup. Jangan biarkan dendam kau hancurkan hidup orang lain. Zara, akhirnya kau sampai juga. Selama ini kau fikir kau boleh hentikan aku. Selamat tinggal, Zara. Biar semua orang rasa kehilangan seperti yang aku rasa. Akil, selamatkan Zara! Terima kasih kerana selamatkan saya. Faris, kamu akan ditahan untuk membawa ke balai polis untuk berbicara tentang hal ini. Kakak? Kakak ke ni? Bukankah kakak dah meninggal dunia? Memanglah kakak dah meninggal dunia, tapi kakak mesti rindu dengan adik. Adik masih dekat hospital kan? Tengah sakit bila dah lepas dari kejadian itu? Kakak nak ucapkan tahniah kepada adik yang telah berjaya menjadi polis yang sebenar. Semoga kamu berjaya dalam dunia akhirat nanti. Walaupun kakak rindu mama, mesti mama rindu kakak kan? Kamu pun rindu dengan kakak. Kita kan adik-beradik, sama-sama polis. Kakak jangan cakap macam tu. Akil nak jadi macam kakak. Kakak kan kuat. Akil pun nak jadi macam kakak. Adik tak janji adik akan jadi yang sekuat-kuatnya untuk menjaga kehubungan mama dengan kakak sekali. Kakak akan janji kepada kamu. Kamu mesti boleh. Mak, Abah, Angah rindu sangat dengan Mak Abah. Rindu juga dengan Along. Angah janji Angah akan buat dengan yang terbaik demi Mak, Abah dan Along. Alhamdulillah, misi kita pada hari pertama dan kedua dah selesai. Irfan, apa kau nak tanya, nak beritahu dengan kita orang? Ada masalah ke? Oh ya, korang nak tahu tak pasal Faris dengan Naila? Mereka dah bercerai talak satu dekat mahkamah. Si Faris pula bukan lagi suami dia dah. Dia dah kan dah buat masalah. Jadi Naila dah tak boleh jumpa lagi dengan dia dah. Mereka dah jadi bekas suami isteri. Begitulah cerita yang aku bagi tahu dengan korang. Naila kena pastikan keselamatan dia akan dijaminkan.
Yang korang ni yang turut dan segan dekat aku ni, korang ada apa-apa ke? Macam nak bercinta ke? Berkapal ke? Pergilah mengorak kat sana. Lagipun aku suka lah korang punya sip-sip ni. Kalau korang nak tahu, aku nak sangat nak korang kahwin. Hingga ku ragu rebah. Kelakar lah awak ni. Saya pun suka kat awak. Malah memburu raja. Apakah kau dan aku jadi saksinya? Ayah, tengok mereka. Mereka nampak sesuai lah kalau kita jodohkan mereka. Alhamdulillah. Biar berkali dipijak, ku harapkan untuk bergajah. Walau deras air merah, ku redam. Biar hancur buku 5, biar itu yang ku ada. Hingga ku ragu rebah. Andai ada yang rusak binasa, maaf dipinta, kerana tiada yang sempurna. Biar hancur buku 5, biar itu yang terada. Biar kiamat melanda, hingga kau tanah kerabah. Gerak! Biar berkali dipijak, ku haramkan untuk berganjang. Walau deras air merah, ku redam. Biar hancur buku 5, biar itu yang ku ada. Hingga ku ragu rebah. Biar hancur buku 5, biar itu yang ku ada. Hingga ku ragu rebah. Gelap kota jadi saksi, langkahku sepi tanpa simpati. Rencana ini ku genggam erat, janji terukir takkan ku hianat. Bayang silam mengejar diri, nama yang hilang tetap di hati. Api dendam membara dalam, namun keadilan jadi pedoman. Jika malam cuba menjatuhkan, aku bangkit tanpa ketakutan. Walau dunia penuh pengkhianatan, aku tetap berdiri. Kita akan berjumpa lagi. Hasan